Kita dah sampai nah. Masa yang ditunggu-tunggu dah pun tiba nah. Kenapa nangis? Nervous. Yelah betul lah, orang semua cari pengganti you ni. Betul. Aku tumbuk muka kau. Okey, sekarang ni kita berada dekat Maidin, Betul. Subang. Bersempena dengan pencarian kita nah, misi kita nah. Ya, adalah untuk mencari family baru Sinar. Untuk audition secara digital dah pun ditutup. Okey. Sekarang ni secara fizikal pula. Ini adalah lokasi yang pertama. Kami sangat excited. Baik saudara, kita masih lagi dalam segmen yang kita utarakan hari ini. Yang sayangnya ramai orang tidak sedar kewujudan mereka. Apa kabarmu di sana? Alamak! 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 Jom dengarkan lagu ini. Zindagi Ek Safar Hai Suhana. Halo, halo. Hari ini anda selamat pagi Malaysia. Hari ini saya akan menemani anda dalam segmen Enjoy with Sinar FM. Pada pengunjung Maidin Subang. Okey, hari ini salam sejahtera dan di Malaysia. Okey. Kita Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Relax, okey. Berkongsikan pengalaman anda di dalam anda. Pernah dengar tak satu peribahasa yang dimonyakan mana kacang lupakan kulit? Sebenarnya kacang tak pernah melupakan kulit. Tetapi sebenarnya manusia yang melupakan kulit itu. Kerana dia makan kacang saja. bersama anda penyampai emas Sinar. Wow. Yang sekejap lagi ni tak tahulah reject ke tak reject. Macam tu je lah. Okey, apa yang kami telah sediakan untuk anda? Anda semua dah menonton filem Papa Zola. Bincangkan pada petang ini adalah topik apa? Cerita santai hujung minggu di Sinar. Alhamdulillah selesai. Sila nah. Macam tu je? Alhamdulillah selesai hari ni untuk uji bakat terbuka yang pertama. Lokasi di Maidin, Subang. Not bad, ramai juga yang datang dan ramai juga talent-talent yang kami jumpa. Kalau ada lagi audition? Ada. Okey, kalau ada lagi audition, kita ambil peluang ini untuk beritahu kalau boleh buat persiapan supaya dia smooth dan cantik. Jadi kita boleh jumpa di Astro Bukit Jalil 15 hari bulan Januari. Kau senang betul lah. Ya betul. 15 Januari. Dah ulang, itu ulang. Jumpa kat sana nanti. Terima kasih. Kat sana belum.